nak raya dengan anak-anak? Ada rasa bang, tahun ini kan, tapi dia tak datang. Macam mana nak buat? Kalau anak-anak tak ada tahun ini, macam mana nak gaulkan? Nurul, Siti, Umi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Syawal yang bakal menjelang, insan lain teruja menyambut Aidilfitri. Namun, masih ada yang berduka mengenang nasib diri. Ditinggalkan keluarga, terbiar menjadi penghuni pusat jagaan Siti Noaini di Kajang, Selangor. Siapa hantar kat sini? Dari usul mereka curah dekat rumah, masuk sukan adik-beradik tak nak jaga yang tadi. Allah. Dua beradik hantar? Diorang alasan dia tak nak jaga lah. Penantian tanpa titik noktah itu dirasai penghuni pusat jagaan Siti Noaini yang menyimpan impian dijemput keluarga tersayang, terutamanya sempena Aidilfitri. Jika lazimnya, hari Lebaran, mereka sebelum ini dipenuhi gelak tawa pada sisi keluarga. Kini tidak lagi. Nak rayakan tu lah. Sini dia pernah dulu sini. Saya pun tak tahu nak kontak dia orang macam mana. Apa yang kalau abang boleh cakap kalau abang dapat jumpa anak-anak ni nak raya ni? Tak ada apa. Dia nak dekat saya dulu sini. Dia orang tahu saya ada kat sini. Dia tak tahu bapa saya dekat mana. Abbas, 67 tahun, sudah lari hidup berhari raya di sini tanpa yang tersayang. Walau bagaimanapun, Abbas tetap menangkis rindu yang tidak terungkap di jiwa. Ada rasa tak nak raya dengan anak-anak? Ada rasa bang, tapi dah tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat apa bang kan? Apa nak buat bang? Udah nasib. Doa tak? Doa. Doa. So dia datang sini? Tahun ini kan, tapi dia tak datang. Macam mana nak buat? Kalau ada anak, kalau ada datang sini, kan, insya-Allah lah kita boleh bergaul dengan anak-anak. Makan dengan tapi anak-anak. kalau anak-anak tak ada tahun ini, macam mana nak gaulkan anak-anak kan? Betul. Anak-anak perempuan pun dah besar lah bang. Mengulas persiapan menjelang Hari Raya di pusat jagaan Siti Noaini, pengasasnya berkata pihaknya sedaya upaya agar penghuni dapat meraihkan Lebaran dengan ceria. Kami beraya bersama dengan brother-brother, family-family sahabat Islam kita. Kita raya, kita masak, kita rayalah sama. Sampai kita buat mereka happy je lah. Apa yang saya mampu buat adalah saya bagi dia senyum lah, dengan bagi makanan, dengan hadiah-hadiah yang kita bagi, riakan tempat ni dengan mercun apa semua kan. Saya tak nak dia rasa tercicik. Kita ada sebagai sahabat-sahabat Islam, kita masih ada untuk ulurkan tangan bersama dengan dia, bantu dia, meraya bersama dengan dia. Apabila ditanya waris penghuni semasa cuti perayaan, ini reaksinya. Dia orang menunggu sebenarnya. Mereka menunggu untuk anak-anak dia datang, isteri dia datang, lawat mereka ni. Kurang datang. Sebenarnya mereka tengah menunggu setiap saat untuk darah daging yang datang melawat mereka. Kebanyakan saya tengok tangisan air mata yang keluar. Kita dah nasihat, tak ada ayat kata lah. Saya pun tunggu juga. Kalau ada family datang, kita jemputlah datang, bagi dia happy sikit. Tiada lain diharapkan dalam usia senja begini, melainkan ahli keluarga datang menziarahi sebelum mereka menutup mata. Kalau doa pun macam mana pun, kalau dia tak datang, kena doa selalu abang, kena doa selalu. Selamat Raya Zainal Batin, Nurul, Siti, Umi. Ayat 3 orang lah. Selamat Raya lah pada anak-anak saya semua, adik-adik semua kan. Kalau boleh datang lah jumpa saya kat sini ya. Saya dah tak ada siapa-siapa dah. Selamat Raya, takaballahu wa minna wa minkum, Mio Azlan untuk Dita Harian.